guna kau, Rizky. Dalam hidup aku tak pernah ada orang yang aku benci macam aku benci kau. Kau curi amarah daripada aku. Kau pecat aku. Kau sedia aku balik! Kau ni biar betul. Kau nak biarkan Afiq tu buat apa je yang dia nak. Kau tahu tak, dia tu dah melampau tau. Kau pun sama. Tak nak buat report polis, kau ambil mudah pasal hal ni. Sebelum ni dia sembunyi. Sekarang ni, dia berani serang kau terang-terangan. Lepas ni apa pula? Tapi apa yang jadi semalam, bukan dia serang aku je. Aku bergasak kat dia. Aku bagi sebiji, dia bagi aku sebiji. Last-last aku jatuh, dia ambil peluang, dia bantai aku. Aku tak takut dengan dia. Aku memang nak berdepan dengan dia. Aku nak ajar dia cukup-cukup. Afiq, Mami ni buka pintu. Kenapa Mami datang sini? Dah pandai dah kamu check-in hotel macam ni. Berapa ni satu malam ni? Afiq, Mami dah tak ada duit tau nak bagi kat kamu. Ada Afiq minta duit dengan Mami? Tak ada kan? Mami kejap, Afiq nak tunjuk. Yang ni balance, yang lain semua Afiq dah jual. Mana kamu dapat ni, Afiq? Kamu merompak ke apa? Tak payah tanya sangat, Mami ambil je. Rezeki jangan ditolak.